Ramai pelancong Malaysia dilaporkan meninggalkan destinasi percutian mereka seawal pagi selepas timbul isu berkaitan pembayaran yang menjadi perhatian umum. Perkara ini mencetuskan pelbagai reaksi di media sosial apabila beberapa individu berkongsi pengalaman mereka berhubung situasi yang berlaku. Walaupun maklumat yang tersebar mempunyai pelbagai versi, isu tersebut tetap menjadi topik hangat dalam kalangan netizen. Menurut laporan yang tular, sebahagian pelancong memilih untuk menamatkan percutian mereka lebih awal daripada yang dirancang. Keputusan itu dipercayai dibuat selepas timbul kekeliruan mengenai pembayaran, kos tambahan atau perkhidmatan yang diterima sepanjang berada di lokasi berkenaan. Ramai yang mendakwa mereka tidak mahu mengambil risiko berdepan masalah yang lebih besar sekiranya isu tersebut berlarutan. Oleh sebab itu, ada yang mengambil keputusan untuk berkemas dan meninggalkan kawasan berkenaan pada waktu awal pagi sebelum keadaan menjadi lebih rumit. Situasi itu turut mendapat perhatian ramai pengguna media sosial. Ada yang bersimpati dengan pelancong yang terlibat manakala sebahagian lagi meminta orang ramai supaya menunggu penjelasan rasmi daripada pihak berkaitan sebelum membuat sebarang kesimpulan. Dalam dunia pelancongan, isu pembayaran bukanlah sesuatu yang baharu. Kadangkala berlaku salah faham antara pelanggan dan penyedia perkhidmatan mengenai harga sebenar, caj tambahan atau syarat-syarat tertentu yang mungkin tidak difahami dengan jelas sejak awal. Pakar pelancongan sering mengingatkan orang ramai supaya menyemak semua maklumat berkaitan tempahan sebelum membuat pembayaran. Langkah ini penting bagi mengelakkan sebarang pertikaian yang boleh menjejaskan pengalaman percutian. Dalam kes yang menjadi tular ini, ramai pelancong dikatakan berasa kecewa kerana mereka mengharapkan perjalanan yang lancar dan menyeronokkan. Sebaliknya, mereka terpaksa berdepan situasi yang tidak dijangka sehingga menjejaskan keseluruhan pengalaman percutian mereka. Ada juga yang berkongsi bahawa mereka telah membuat perancangan sejak beberapa bulan lebih awal. Mereka mengumpul wang, mengambil cuti kerja dan menyediakan pelbagai keperluan untuk memastikan percutian berjalan dengan sempurna. Oleh itu, apabila timbul masalah berkaitan pembayaran, perasaan kecewa sukar dielakkan. Namun begitu, terdapat juga pihak yang berpendapat bahawa setiap isu mempunyai dua sisi yang perlu didengar. Mereka menegaskan bahawa orang ramai tidak seharusnya terus mempercayai semua maklumat yang tersebar di media sosial tanpa pengesahan daripada sumber yang sah. Perkembangan ini turut menjadi peringatan kepada industri pelancongan mengenai kepentingan komunikasi yang jelas antara pelanggan dan penyedia perkhidmatan. Ketelusan dalam urusan pembayaran amat penting bagi mengelakkan salah faham yang boleh menjejaskan reputasi sesebuah organisasi. Ramai pemerhati percaya bahawa teknologi moden sebenarnya boleh membantu mengurangkan masalah seperti ini. Sistem pembayaran digital, resit elektronik dan pengesahan tempahan secara automatik mampu memberikan rekod yang lebih jelas kepada kedua-dua pihak. Pada masa yang sama, pengguna juga perlu memainkan peranan mereka dengan membaca terma dan syarat sebelum membuat sebarang pembayaran. Walaupun langkah ini kelihatan mudah, ramai yang sering mengabaikannya sehingga menimbulkan masalah pada kemudian hari. Isu yang berlaku ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya perancangan yang teliti sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Selain memilih destinasi dan tempat penginapan, pelancong juga perlu memastikan semua urusan kewangan diselesaikan dengan jelas dan didokumenkan dengan baik. Bagi mereka yang sering melancong ke luar negara, pengalaman seperti ini boleh dijadikan pengajaran yang berguna. Setiap transaksi perlu disimpan rekodnya, termasuk bukti pembayaran, email pengesahan dan segala bentuk komunikasi dengan pihak penyedia perkhidmatan. Walaupun keadaan yang berlaku mencetuskan kebimbangan dalam kalangan sesetengah pelancong, ramai berharap isu tersebut dapat diselesaikan secara baik dan profesional. Penyelesaian yang adil akan memberi manfaat kepada semua pihak serta membantu memulihkan keyakinan pelancong pada masa hadapan. Dalam era media sosial hari ini, sesuatu isu boleh menjadi viral dalam masa yang sangat singkat. Oleh sebab itu, semua pihak perlu berhati-hati dalam memberikan kenyataan dan memastikan maklumat yang dikongsi adalah tepat serta boleh dipercayai. Apa yang pasti, kejadian ini menjadi pengajaran berharga kepada semua pihak. Pelancong perlu lebih berhati-hati dalam menguruskan pembayaran, manakala penyedia perkhidmatan perlu memastikan setiap urusan dijalankan secara telus dan profesional. Ramai berharap insiden seperti ini tidak akan berulang lagi pada masa hadapan. Pelancongan sepatutnya menjadi pengalaman yang menggembirakan dan memberi kenangan indah kepada semua pihak. Dengan komunikasi yang baik, sistem pembayaran yang jelas dan sikap profesional daripada semua pihak, masalah seperti ini boleh dielakkan.
Kini perhatian tertumpu kepada perkembangan seterusnya dan penjelasan rasmi daripada pihak yang terlibat. Apa sahaja keputusan yang bakal diumumkan nanti, ramai berharap ia dapat memberikan kejelasan serta menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat dan para pelancong.